Weh, kau biar betul kau nak pergi kawasan ni. Kawasan ni tak selamat malam. Kawasan ni kawasan bahaya dia kata. Alamak. Misi nekat aku kali ni adalah merentas 7 negara paling berbahaya di dunia, menembusi sarang geng paling ganas di wilayah Amerika Latin. Journey aku kali ni bermula dari Panama. Oh, baru sampai Panama. Penat weh, 73. Biasa kalau 7 jam lebih dekat-dekat 8 jam ni, biasanya white body. Sekejap. Bagi claim. Oh, sini. Dapat masuk Panama. Setiap kali masuk, lepas immigration dia punya lega gitu. Lega. Mula cari beg aku. Mana tak beg aku ni? Lega. Kejap aku cari dululah. Tak jumpa pula. Sampai yang Panama dia dah boleh rasa ke dah dia punya Panama dia. Dia punya central dia. Okey, cerita dia, aku nak pergi ke aku punya hotel lah. Lepas tu aku pergi tanya information counter. Dia kata, "Weh, kau biar betul kau nak pergi kawasan ni. Kawasan ni tak selamat malam." Kawasan ni kawasan bahaya dia kata. Alamak. Lepas tu aku tanyalah dia kawasan mana yang okey. Dia pun tunjuklah ni dengan ni. Aku tengok hotel dia macam nak pitam. Tak boleh tu. Aku nak cancel pun dah tak boleh dah ni. Sebab malam ni kan ni dah pukul 10 malam tau. Pukul 10 malam. Aku memang nak kena check in. Hai, ada je. Central kan memang macam ni lah. Kalau kau salah tempat, tiba-tiba jadi kawasan hitam. Kau salah location sikit, kawasan hitam. Lepas ni lagi bay ni lebih dahsyat lah. Pasal Panama ni di antara yang okey tau dalam central ni. Makin ke atas makin dahsyat ni. Lepas ni nak pergi Honduras lagi, nak pergi El Salvador lagi. Aku harap malam ni okey lah. Aku dah ambil Uber pun mahal gila. Dekat RM90. Redha je lah. Aku nak ambil taksi kat belakang ni, aku kurang berani sikit sebab aku nak pergi kawasan hitam. So aku terpaksa lah ambil Uber. Aku tak rasa itu taksi murah pun. Confirm mahal jugalah. Ni pun mesti kapak lah. Tak ada murahnya lah. Okey, nanti aku dah sampai hotel, nanti aku story lagi lah. Aku hope sampai dengan selamatnya lah. Brother ni pun dia bagi tahu kawasan tu kawasan hitam tau. So dia kata nanti dia sampai nanti dia akan bagi tahu sama ada okey ke tak okey. Ni dah bukan seorang cakap, ni dah 2 orang yang cakap ni. City. Yes. Oh, baik brother ni. Dia siap tolong checkkan usia lain. Okey ke tak okey? And Corwan is more dangerous than here. They even you look at them like strange and say, "What's up, man? What are you looking at me for?" Journey aku yang panjang dekat Central America ni baru nak membuka tirai. Sambung next video.